Pernahkah Anda terfikir bagaimana pemilihan tudung boleh memengaruhi kesihatan kulit wajah Anda? Ramai wanita bertudung mengalami kulit seperti jerawat, iritasi, atau kulit kusam tanpa sedar puncanya datang dari tudung yang dipakai setiap hari. Kain tudung yang tidak bernafas, seperti polyester tebal, boleh memerangkap haba dan peluh, menyebabkan liang pori tersumbat dan kulit menjadi mudah berminyak serta berisiko mengalami radang. Sebaliknya, tudung dari bahan semula jadi seperti kapas atau viskos membenarkan udara mengalir dengan baik, mengurangkan risiko iritasi dan mengekalkan kelembapan kulit secara semula jadi. Pilihlah tudung yang lembut, tidak terlalu ketat di dahi dan mudah menyerap peluh supaya kulit kekal segar dan sihat sepanjang hari. Selain itu, pastikan Anda mencuci tudung dengan kerap menggunakan pencuci yang sesuai untuk mengelakkan pembiakan bakteria yang boleh menyebabkan jerawat dan masalah kulit lain. Jangan abaikan juga rutin penjagaan kulit harian Anda agar kulit sentiasa bersih dan terhidrat. Ingat, kecantikan bermula dari pemilihan yang bijak dan penjagaan yang konsisten. Baiki, pulihkan, hidupkan semula.